Ketika mula-mula mata saya terlihat dia adalah dia berada di atas tembok. Yang kita dengar tadi sebenarnya ada suara tambahan lain. Kedengaran terlalu ramai. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Dan jangan lupa teruskan setia menonton podcast Rumah Seram. Ini adalah episod yang keempat dan kita ada tetamu yang popular juga. Suara pun merdu. Dan saya pasti ramai pernah dengar dia menyanyi. Dan kita menjemput Encik Razin kita dari kumpulan nasyid Mestika kan? Ya, betul. Mestika ni macam nama buku pun ada. Dia macam nama majalah Mestika. Kita pernah ada satu artikel tu masa tahun 2005 saya ingat lagi. Apabila Mestika bertemu Mestika. Ketika tu show Hijaz Rekod dengan hati-hati dia di Kota Baru bersama dengan Mawi. Kita kami berjumpa Mestika dan ada bertemu buat eksklusif Mestika bertemu Mestika. Oh. Kalau macam tu memang bukan jalan-jalan juga dengan Mawi tu. Okey. Okey, kita tak berpanjang-panjangan. Cuma kita nak Encik Razin perkenalkan diri dulu supaya secara ringkas kepada rakan-rakan peminat rumah seram. Apakah Encik Razin ni ada pengalaman seram ke tidak ke, kita boleh kongsikan hari ini juga. Tapi terkenalkan dulu kepada rakan-rakan yang nak kenal lah Encik Razin. Okey, nama saya Muhammad Razin Cik Mot. Nama pentas saya Razin Mestika lah. Anggota kumpulan nasyid Mestika. Sekarang ni seorang usahawan juga dalam bidang fashion. Pada masa yang sama masih aktif di pentas nyanyian bersama kumpulan Mestika. Dan sekarang juga sedang memimpin NGO nasyid iaitu Munsyid Malaysia, yang mana satu persatuan yang menaungi hati-hati nasyid di Malaysia. Pada masa yang sama juga saya juga merupakan pengarah di RPM. RPM adalah Recording Performance Malaysia Berhad, satu badan yang dilesenkan oleh pihak kerajaan untuk mengutip dan mendistribute, mengagihkan royalty kepada penyanyi dan pemuzik. Okey. Kayaknya otai lah sekarang ni. Sudah nak kata otai pun macam itulah. Okey, semua dah tahu dah. Aku dah tahu dah betapa otainya dari zaman Mawi lagi. Cuma saya nak tahu, otai ke tak dalam pengalaman jumpa benda-benda halus? Jumpa benda-benda halus, benda gaib ni satu, orang kata sebagai seorang Muslim, of course kita kena percayalah kewujudan mereka. Dan saya dalam perjalanan hidup saya dah 43 tahun ni lebih kurang, memang adalah insiden-insiden tertentu yang mana saya engage lah dengan mereka-mereka ini, sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Okey. Gitu. Jadi apa yang saya tahu kan, kita ni tak boleh lari dengan makhluk-makhluk halus ni. Kita tetap akan berjiran dengan dia kan. Betul. Seperti tagline kita lah, mereka ada tetap ada. Kita tak boleh nak lari. Betul. Dan apa pengalaman pertama tu dengan cerita macam rakan-rakan saya ni ada cerita kan, Encik Razin ni pernah jumpa kanak-kanak gaib lah apalah. Cuba cerita secara jelas kepada kami. Okey, ini antara pengalaman terawal lah yang saya ingat secara jelas. Peristiwa ni berlaku di sekolah, di sekolah saya, Sekolah Menengah Sains Dungun Terengganu, sekitar tahun 1996. Ketika itu saya berada di tingkatan 2 dan pada masa itu ketika cuti pertengahan tahun. Ketika tu kami saya adalah anggota pasukan Dikir Barat sekolah dan kami telah dijemput pada cuti tersebut untuk membuat persembahan di rumah rasmi MB Terengganu, Menteri Besar Terengganu, sempena dengan Hari Kecemerlangan SBP, Sekolah Berasrama Penuh Malaysia. So satu Malaysia datanglah sekolah. So kami buat show di Kibarat lah kat situ. So oleh kerana ia berlaku dalam cuti pertengahan, awal cuti, so kami tak balik dululah. Kami terus berada di hostel, praktis dan sambil beberapa hari sebelum tunggu untuk ke tempat show. Dan ketika itu memang satu hostel tu dah kosong. Yang ada masa tu hanyalah warden mungkin dan juga kami lah, sekitar 20 orang macam tu, berada di Asrama Putera Sekolah Menengah Sains Dungun. Saya masih ingat tu saya berada di Blok B. Blok B is Blok Bentara Yusof di Sekolah Sains Dungun. Sebab suasana macam biasa di hostel ni, dia punya setup lebih kurang biasalah. Kiri kanan ada blok, asrama mungkin ada 3 tingkat, bawah tu ada kolam untuk kita orang mandi kan. So
pada satu pagi, sekitar pagi awal pagi, saya telah turun untuk mandi, bersiap lah untuk solat subuh. Itu perkara yang biasa, rutin bagi pelajar sekolah Sains Dungun. Kami solat di surau. Surau ni tidaklah jauh, sekitar 50 meter daripada blok asrama. Dan bila saya turun, saya mandi macam biasalah kan, mandi budak hostel. Cuma saya seorang masa tu sebab budak lain mungkin tengah tidur lagi kan. Pada ia menjadi satu benda yang biasalah bagi saya. Cumanya ketika cuti tu saya berpindah blok lah. Bukan di blok asal saya, di blok D, tapi kami pindah semuanya di blok B untuk memudah pengurusan pihak sekolah untuk keselamatan dan sebagainya. So mandi. Sedang saya mandi tu, saya ternampak seorang kanak-kanak. Saya masih ingat dengan jelas. Kanak-kanak ni perempuan, rambutnya hanya sampai ke bahu, rambut pendek, pakai baju kurung tapi seluar track. Satu image yang biasalah bagi budak orang kampung kan. Budak perempuan kecil, baju kurung, seluar track tu perkara biasa kita tengok kan. Tapi ia berlaku awal pagi. Dan budak ini, ketika mula-mula mata saya terlihat dia adalah dia berada di atas tembok. Sekolah ni dia ada tembok kan, pagar lah kan, tapi dia bersifat tembok which is simen, yang atas tu tak adalah dawai dan sebagainya, tapi dia simen semata-mata. Dan seingat saya tembok tu bukannya rendah, agak tinggi juga, sekitar 5 kaki ataupun 6 kaki. Yalah, nak bagi mengelakkan budak lompat pagar lah kan, budak hostel kan, tinggi lah kan. So kita nampak lah budak tu, saya nampak bila saya lihat budak tu berjalan dan dia tak tengok saya pun. Dia berjalan secara lurus, tengok kepada dia punya ni lah kan, maksudnya jalan dia tu, tembok tu, dia jalan je. So saya kata, dalam kepala saya masih ingat lagi, anak siapa pula limpah awal pagi ni kan. Tapi saya mandi, tapi mata saya tengok dia, saya tengok sehinggalah ke hujung blok tu, maksudnya hujung pagar tu. Boleh sekitar dia berjalan sekitar dalam 80 meter, mungkin 70-80 meter, dan dia terjun. Selepas dia terjun, barulah saya terfikir, ini masih awal. Dan saya tengok masjid di belakang tu, di belakang sekolah menengah Sains Dungun ada satu masjid. Masjid tu masih gelap, maksud tidak ada orang lagi, belum start buka ke maksud belum buka lagi. Mungkin Bilal pun masih kat rumah mungkin lah kan. Maksud tak ada orang bentang sejadah lagi. So saya baru saya terfikir, sebab kat awal tu saya fikir maksudnya budak ni adalah anak seseorang yang datang ke masjid lah kan. Mungkin mak dia solat ke apa, dia naik atas, dia main-main kat luar. Tapi bila saya nampak tu, dan saya tahu, okey, ini bukan orang lah kan, maksudnya benda lain ni. Dan menguatkan lagi hujah saya bila saya tengok jam, baru saya terpanjang jam, bahawa waktu tu baru sekitar 4.30 pagi, 4.30. Saya ingat saya bangun tu dalam pukul 5, 5.30. Rupanya saya dah tersalah tengok lah, mamai kot kan. Dan bila saya tengok macam tu, dan saya rasa okey, ini bukan dia, baik aku habis cepat naik atas. So waktu nampak budak tu kan, ada nampak bayang dia tak? Oh, tu saya lupa lah pasal bayang. Saya tak ingat. Suasana gelap ke macam mana? Dia memang gelap sebab di belakang tu dia hanya ada lampu jalan tau. Of course lah, lampu blok ni ada, tapi mungkin nampak lah. Daripada jarak daripada kolah ke tembok tu ataupun ke tu lebih kurang dalam 30 meter. So tak kena sangat lah cahaya tu. So cahaya yang kita boleh nampak adalah daripada lampu jalan yang ada di, of course lah, dia ada terbias sikit dan dia ada jarak lah kan. Lampu jalan dia tak ada. So itu saya cara yang, that's why cuma ada satu spot yang boleh menyebabkan saya nampak benda tu. Maksudnya nampak jelas figure dia macam mana, apa yang dia pakai dan sebagainya. Cuma muka memang saya tak ingat. Tak nampak. Meremang tak waktu tu. Lepas dia terjun tu baru saya tengok. Bila saya tengok masjid tu kosong, baru saya meremang. Saya ish, ini benda lain ni. Dan baru saya kelang kabut lah balik tu. Dan saya lepas pada kejadian tu, saya ada bertanya lah kepada kaki tangan sekolah kata. Saya ceritalah balik cerita tu. Dia kata itu nasib baik bagi saya. Dia kata sebab ada orang melihat ada figure yang sama dalam keadaan yang berbeza. Maksudnya dia bukan berjalan di atas tembok, berjalan di atas kabel elektrik dan sebagainya, which is something yang lebih luar biasa lah kan. Sarkis tu kan. Soalah begitu. So itulah yang first saya ingat sajalah kejadian pertama yang saya menyebabkan saya melihat perkara yang saya sifatkan sebagai gaib lah. Saya percaya itu perkara gaib sebab cumanya mungkin nasib baik saya lah, saya tak terfikir bahawa benda tu adalah bukan manusia. Saya ingat benda tu manusia yang biasa lah. Itu kali pertama dah nampak benda. Itu kali pertama saya nampak. Maknanya itu kali pertama tu dah kira
Ekstrim dah tu. Dia panjat pagar, lompat. Tak sakit ke budak tu kan? Kan? Tinggi, Yes. Ya. 6 kaki. Itulah kita, bila otak kita ni bila kita tak terfikir, so kita rasa macam okey je, maksudnya biasa. Bila kita switch balik ke reality, baru kita kata ini tak betul kan. Ini mustahil kan. Jadi sepanjang jadi penyanyi nasyid ni, okey, dah banyak tempat dah pergi kan? Banyak tempat, banyak negeri dah pergi semua tu. Pernah tak ada pengalaman seram dalam studio sendiri? Studio pun banyak sebenarnya. Kebetulan lah saya tak tahu studio-studio lain, tapi kami di nasyid.com dulu di Seksyen 13 Shah Alam, kita ada studio. Ada satu sesi rakaman, saya masih ingat. Sesi rakaman tu kita dah rakam Asmaul Husna di studio tu. Bila kita sebagai sound engineer ataupun penyanyi, maksud saya jaga kan. Maksudnya saya tidak sebagai sound engineer lah, jaga rakaman tu. Kita tahu apakah suara-suara yang kita rakam, apakah suara-suara yang dinyanyikan di dalam vocal room, apakah track-track yang direkodkan dalam ni kan, dalam lagu tu, dalam sistem kita. Ada satu ketika bila kita nyanyi Asmaul Husna secara beramai-ramai, choir lah istilah dia kan, secara choir. So kita tahu suara apa yang kita rekod. Ada seorang penyanyi, saya tak ingat seorang kawan saya ni, dia yang merekodkan suara tu. So kita tahu apakah track yang ada. Sebagai contoh, kita ada unison, kita ada second voice, third voice, bass dan sebagainya. Harmonize dia kan, harmonize punya layer track. Dan seorang lagi tu dia menambah kan. Dan bila dia nyanyi, kita dengar macam banyak ni suara tu ramai kan. Lebih daripada 5 orang. Lebih daripada yang sepatutnya lah kan. Banyak track dah tu. And then bila macam tu, so kita tengok bila habis rekod, so kita akan playback. Bila playback, kita tak dengar balik benda yang dia tu nyanyi tadi. Maksudnya yang kita dengar tadi sebenarnya ada suara tambahan lain. Yang direkodkan tu hanya suara dia saja. Contoh begitulah. So siapa yang nyanyi? Kan? Siapa yang nyanyi? Tapi sedap lah suara je tu. Sedap. So kita rasa macam ada juga jin yang tahu ataupun istilahnya hantu lah kan, ataupun jin yang tahu Asmaul Husna, jin Islam lah kot kan. Asmaul Husna kan nak menyanyi juga kan. So sebenarnya ada beberapa kejadian lebih kurang sama, yang mana selalunya bila terjadi macam tu, kita akan stop lah, kita break. Kita keluar minum kan perlu, something like that lah. Dan studio kami ni selalunya saya dan kawan saya Dakmi dan ada beberapa orang lagi yang selalu lepak di studio tu, kita ada satu istilah tau. Dakmi ni dia seorang yang mungkin seorang yang dia boleh nampak lah kan. Dia boleh nampak, dan dia selalu cerita kat kami kan. Kat kita punya studio ni, orang yang selalu duk kacau kita ni, dia kata dalam bentuk perempuan, dia kata. So kita namakan dia tu Wahidah. Sebab apa? Masa tu Wahidah tengah top, dan dia ni figure dia tu maksudnya perempuan pakai tudung style macam tu. Saya faham, tudung shawl yang kan. Begitulah gambaran dia begitu, gambaran begitu. Yang Dakmi ceritakan pada kami lah. Masa tu kami pun macam percaya tak percaya Dakmi ni kan. Kau betul ke tak kan? Tapi satu hari ketika kami merakamkan kita rakamkan 30 juzuk Al-Quran lah, bacaan Al-Quran oleh almarhum Ustaz Mustafa Sidin saya, mantan imam Masjid Shah Alam. Satu malam dia datang. Ustaz datang. Macam biasalah, kami dalam studio tunggulah dia dalam sesi rakaman. Bila dia masuk, dia tanya kami, siapa yang kat luar tu kan? Siapa perempuan kat luar tengok TV tu? Kan? Jadi kami kata, Ustaz, mana ada orang Ustaz? kita yang ada dalam ni. Waktu tu penyanyi nasyid tak ada perempuan kan? Tak ada lelaki kan? Masa tu tak ada lah kan. Tapi memang tak ada orang kat luar tu. Tak ada siapa pun yang Ustaz tengok tu benda lain lah kan. Dan baru tu saya mungkin lah kot betul lah yang Dakmi nampak tu, sebab Ustaz pun nampak. So itu antara engagement yang di studio lah yang saya ingat, dan yang cumanya alhamdulillah dia tidaklah mengganggu, bersifat macam mengkacau kerja kita, meracau ke apa. Tapi yang kita tahu, maksudnya ada hantu yang ataupun jin yang boleh nyanyi lah kan. Itu yang suara sedap dan dia tahu lagu nasyid kan. Dakmi tu memang nampak betul ke ataupun just bayang-bayang saja? Mengikut kata dia nampak lah. Bentuk muka pun nampak juga mungkin boleh panggil dia macam, boleh jemput dia lah nanti kalau nak tu. Agaknya cantik macam Wahidah betul lah. Mungkin lah, wallahu alam, tapi itulah nama yang diberikan. Itu dia. Itu satu cerita tu. Penyanyi nasyid jin.
ataupun hantu punya nasyid. Dan selepas tu masih lagi ada tak gangguan seperti minta menyanyi join ke? Melibatkan nyanyian ni of course lah, kalau di studio itu satu contoh di studio. Satu lagi ketika persembahan pentas. Ini adalah berlaku ketika saya di zaman belajar juga di UiTM. Masa tu kami ada satu program motivasi lah bahasa mudah dia. Nama program tu saya Kecintaan Akademik. Dibuat di sebuah sekolah di Kuala Lipis, Pahang. Sekolah yang famous lah di Kuala Lipis tu. Clifford tak silap saya, Clifford Kuala Lipis. Di mana of course lah, kalau tahun 90-an dulu, tahun 2000 dulu kalau ingat, antara modul yang popular di kalangan motivasi ni adalah yang duduk gelap dalam dewan ramai. Lepas tu motivator Fesi duduk ingatlah adik-adik kan, ayah dan sebagainya di kampung kan. Tu kau ada biasa sesi muhasabah diri lah bahasa mudah dia kan. Minggu wawasan siswa. Minggu wawasan siswa pun ada, minggu macam-macam lah kan, program motivasi begitu yang kami buat untuk pelajar-pelajar sekolah tersebut lah. Dan pada masa tu grup nasyid saya di UiTM masa tu Iswan, belum lagi bujuk Mestika lagi. Masa tu nama dia Iswan. Kami pun dijemput untuk turut sama dalam program tersebut, dan lebih kepada untuk performance dan sebagainya lah. Jadi malam muhasabah diri tu di dewan tu, kami grup kami ni diminta untuk melatari sesi tersebut dengan lagu-lagu lah. Lagu-lagu yang mungkin sedih, menyentuh jiwa dan sebagainya. Dan ketika itu lagu yang dipilih adalah lagu Munajat. Munajat ni adalah satu lagu yang nostalgik dan popular yang dinyanyikan oleh kumpulan Robani. Ketika kita nyanyi, kita tahu line up kita 5 orang saja. Ada 5 vokalis saja. Dan setiap vokalis tu ada peranan dia. Maksudnya seorang nyanyi solo, seorang unison, seorang bass, seorang tenor, seorang third dan sebagainya. So 5 orang je. Tapi bila menyanyi, kita dah masa nyanyi tu kita dah pelik. Suara tu terlalu ramai. Kedengaran terlalu ramai. Kita nyanyilah, kita yang menyanyi tu sangat ini betul ke suara kita kan? Dan bila berlaku begitu, masing-masing seorang tu ahli tu dah, seorang saya tak ingat, seorang member tu dia rasa pelik lah. Betul itu. Dan untuk membuktikan bahawa ni bukan kita nyanyi sepenuhnya, bahasa mudah begitulah, dia berhenti. Berhenti. Maksudnya nyanyi, contohnya dia suara second voice dia buat, dia pun berhenti. Tapi second voice tu ada lagi. Lepas tu seorang lagi berhenti, third voice berhenti. Ada lagi suara tu. Lepas tu seorang lagi berhenti, contohnya bass berhenti. Masih lagi ada 2 orang menyanyi tapi bunyi macam 40 orang contohnya. Ramai. So bila begitu, tentu kita rasa macam, of course dia dah bergemar kan. Siapa pula nyanyi lagu ni kan? Siapa nyanyi satu. Cuma kita masa tu agak tenang sebab apa? Kita posisi sebab apa? Lagu ni lagu nasyid, lagu ada sebut pasal Tuhan. So mungkin kalaulah dia nak menzahirkan dia punya tu pun, dia bukanlah nak mengganggu dalam niat jahat kepada kita lah kan. Dan alhamdulillah sesi tu berlangsung begitu, dan tak ada gangguan lah. Tapi pada kami dia segangguan lah. Orang lain dia rasa best lah, lepas pada hebat lah kau nyanyi macam choir lah, 40 orang yang budak nangis semua gini. Tapi Allah saja yang tahu bagaimana perasaan anggota yang menyanyi di atas pentas itu. Dan juga perasaan budak-budak yang kena ragging. Betapa sedih yang pilu dia. Pilu. Suara ramai sebab tu. Be touching betul kan. Memang touching. Lagu tu memang lagu touching. Kalau kita dengar lagu Munajat ni, satu lagu yang sangat menyentuh jiwa berkenaan dengan bagaimana kita bermuhasabah. Cuma macam saya cakap tadilah, saya pelik satu, suara dia sedap satulah kan. Maksudnya dia ni jin ke apa ni, maksudnya pandai nyanyi satu. Dia bukan setakat sedap, tapi dia tahu pula suara bass, suara nak buat harmoni tu dia tahu. Mana budak belajarnya, cikgu vokal mana pula yang ajar dia, contohlah kan. Itulah. Ketiga yang saya heran lagi, dia boleh tahu pula lagu Rabbani. Kan, mana pula dia dengar CD mana. Peminat kan. Peminat misteri lah. Agaknya lah kan. Tapi itu baru peminat tu. Tapi nak tanya juga kan. Encik Razin pernah ada pengalaman nampak semua hantu-hantu gaib-gaib semua ni kan. Apakah pandangan Encik Razin tentang mereka yang hijab terbuka? Pandangan peribadilah.
Tapi sebelum tu kita rehat dulu. Allah. Okey, kita rehat dulu, okey. Okey, saya nak tanya yang soalan yang agak sensitif lah. Kadang-kadang tu saya ada dengar mana-mana podcast ataupun mana-mana interview yang menemu ramah orang-orang alim, ustaz juga perawat Islam sendiri dan mana-mana perawat lah. Dan bertanya soalan, bagi mereka yang mata tak berhijab ni, mata yang nampak telus ni, semua makhluk ni, apakah pandangan dia orang? Adakah dia orang ni dirasuk ataupun dia orang ni memang gifted, Tuhan dah bagi sixth sense kat dia, atau mereka melihat dari sudut mata jin? Ada ustaz tu cakap mereka yang telus mata ni kerana mereka melihat dari mata jin itu sendiri. Yang ni ada jin masuk ke tubuh dia. Tapi itu pendapat masing-masing lah, kan, pandangan masing-masing. Apa pandangan Encik Razin sendirilah dari segi benda macam ni, sixth sense tu? Okey, satu perkara yang kita kena tahu, kita kena faham dulu adalah Islam ni, kita sebagai Muslim of course kita kena percaya perkara gaib, itu perkara pertama. Kedua, apa saja yang kita nak percaya ataupun kita nak beriman, dia mesti bersumberkan dalil lah, Quran dan hadis, kan. Memang ada dua kelompok lah yang saya kata, boleh katakan dua kelompok yang mentafsirkan dalil tu. Maksudnya bagaimana mereka praktiskan dalil tu. Ada yang menolak terus, maksudnya pada dia perkara-perkara gaib ni hanya boleh diketahui apa yang diceritakan secara literal melalui hadis ataupun Al-Quran lah. Maksudnya sebagai contoh, kisah bagaimana Nabi tahu, Rasulullah SAW tahu tentang dia diracun dan sebagainya, itu bersumberkan, maksudnya diberitahu oleh Jibril sebagai contoh. Kita tengok kisah dia yang detail. So ada setengah orang yang dikata, maksudnya oleh kerana perkara gaib ni tak boleh dibuktikan secara fizikal lah, bahasa mudah, secara sains lah, kan. Maksudnya tak boleh dibuktikan, so mereka menolak terus. Tapi ada kelompok yang betul, dia setuju pasal dalil, tapi dia tidak menolak terus. Sebab apa? Kerana ada dalil am yang bersifat bahawa kita mempunyai perkara gaib. Maksudnya wujudnya syaitan, wujudnya malaikat, wujudnya jin yang mana memang kita tak nampak tapi mereka wujud. Okey, yang kita terima. Cuma apabila seseorang itu nampak, memang benda gaib ni kita susah nak dijadikan hujah lah. Maksudnya sebagai contoh mudah, bila kita bercakap pasal kita mimpi jumpa Rasul ke, kita mimpi jumpa siapa-siapa lah, kan, ataupun kita mimpi dapat alamat suatu benda. Mimpi tu kita tak boleh dijadikan hujah, tapi dia boleh dijadikan sekadar untuk kegunaan kita lah, kan. Contohnya kalau contohnya kita kata kita mimpi seorang untuk kawan kita tu, kalau esok ni kalau dia pergi satu tempat, dia akan menerima kecelakaan sebagai contoh. Kita tak boleh jadikan itu sebagai hujah. Maksudnya kita boleh cerita, tapi nak kata benda tu confirm akan berlaku, tak boleh. Benda-benda macam tu lah. Sama ada kita nak percaya atau tak percaya, itu maksudnya bergantung pada pertimbangan kita. Sebab kadang-kadang ialah ada benda yang berbentuk alamat dan sebagainya. Walau bagaimanapun pada saya, dia harus ada keseimbangan lah di situ. Kita tahu bahawa perkara gaib ni sukar untuk kita tafsirkan dan dibuktikan secara jelas lah, secara terus, kan. Maka kita akan ada reserve lah. Maksudnya walaupun kita kata kita tak boleh percaya 100% juga, tapi pada masa sama kita mesti ada perkara yang kita harus pertimbangkan. Sebab dakwaan orang, kan, orang boleh dakwa macam-macam, dia nampak tu, dia nampak ni, dia nampak tu, kan. Tapi untuk kita katakan sebagai contoh, contohlah seorang, kita berubat dengan seorang, dia bagi tahu kita yang buat adalah dia ni. So kita tak boleh 100% percaya, kan. Dan ada setengah perawat yang bagus, dia takkan bagi tahu pun. Betul. Kan, dia takkan bagi tahu sebab dia tahu takut gaduh dan sebagainya, kan. So perkara-perkara ni dia mesti ada reserve juga. Even sebab ada juga mungkin risiko bahasa mudah, risiko bahawa kita pun mungkin ditipu juga oleh jin. Mungkin kita nampak, tapi sebenarnya kita diperdayakan oleh syaitan dan jin. Jadi apabila berlaku satu perkara gaib itu, kita harus pertama kita kena rujuk balik Quran dan hadis. Satu benda yang kita nak buat tu ataupun kita nak cakap tu
adakah bertentangan dengan agama kita, betul perkara pertama. Kedua, adakah ia boleh menjejaskan iman dan akidah kita lah kan. So benda tu, pertimbangan-pertimbangan tu kita kena buat lah. Walaupun macam saya orang yang saya percaya perkara gaib. Cuma ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan saya ambil kira juga apabila kita dengar satu cerita ataupun kita berhadapan dengan situasi, supaya yang paling penting bagi kita sebagai seorang Muslim, akidah kita tak tergelincir, keimanan kita tidak rosak, supaya benda yang gaib yang kita temui itu ataupun kita kita jumpa ataupun kita berhadapan itu menyebabkan iman kita lagi meningkat. Bukan iman kita rosak, iman kita lagi meningkat. So kita mesti ada panduan lah. Maksudnya kalau lah kita tak tahu, kita kena bertanya kepada orang-orang yang tahulah dalam bidang-bidang yang berkaitan. Maknanya kiranya macam makhluk-makhluk ni muncul, jangan terlampau taksub lah. Jangan terlampau taksub. Satu benda yang kita kena tahu bahawa ialah kita ni manusia adalah sebaik-baik makhluk kan. So kita tak boleh takut, maksudnya sampai kita nak memenuhi permintaan sebagai contoh lah kan, memuja dan sebagainya makhluk-makhluk yang gaib ni. Sebab Allah SWT lantik kita ni khalifah di muka bumi. Kita lah pentadbir, bukan mereka. Mereka ni makhluk pengisi je kan. Jin semua ni makhluk pengisi. Kita adalah orang yang mentadbir bumi ni, alam ini. Maka kita harus bertindak sebagai mentadbir, bukan sebagai pengikut mereka. So perkara-perkara macam ni lah kita kena berhati-hati supaya iman dan akidah kita tak tergelincir. Itu sebab dalam Al-Quran sendiri ada beritahu tentang percayalah benda-benda gaib kan. Sedangkan Nabi pun pernah jumpa jin depan mata. Jadi kita tak perlu nak orang kata abaikanlah perkara-perkara gaib ni. Betul. Kita tak boleh abaikan sebab benda tu wujud. Jadi kena ada, that's why saya kata kena ada pertimbangan. Sebab setiap benda pun dia ada pro dan kontra dia. Jadi kita kena ada pertimbangan antara percaya tak percaya, antara betul tak betul. So kita mesti ada, tapi itu mesti berlandaskan ilmu dan dalil lah. Dalil, ilmu dan dalil. So supaya kita tak tersilap taksir, kita tak tersilap tindakan dan sebagainya lah. Tapi ramai yang kurang agama ni, dia akan terpesong. Itu yang tertakut tu. Betul. Dia kata jin ni suka yang manusia yang lemah dari segi akalnya. Sebenarnya kalau ikutkan, manusia ni akan lebih tinggi dari jin. Apabila dia kurang agama dan kurang keyakinan diri, dia mudah percaya benda-benda macam ni. Betul. Itu yang kita takut. Betul. That's why kita kena tahu. Maksud bila kita belajar sesuatu tentang perkara-perkara besar gaib ni, kita kena tahu sifat-sifat yang apa perkara-perkara dia Islam ni agama hujah dan kita ni banyak disokong oleh logik kan. Logik akal dan dalil yang untuk memandu kita dalam kehidupan. Jadi dua perkara ni Islam ni agama yang logik. Betul. So kita kena ambil logik tu sebagai satu pertimbangan juga, logik dan juga dalil. So dia harus seiring lah. Dan cuma of course bila kita sebut gaib ni, dia ada benda-benda yang mungkin bersifat extraordinary atau luar biasa. Perkara ni lah yang kadang-kadang kita terlebih kagum ke terlebih taksub, kita jadi macam menyimpang lah kan. That's why yes, ada perkara-perkara gaib dan kita pun banyak dengar cerita pasal mukjizat, bicara pasal karamah dan sebagainya, yang mana benda tu berlaku yang di luar kebiasaan pengetahuan atau kekuatan manusia, tetapi boleh berlaku dengan izin Allah. Cuma dia tak akan boleh menyanggahi dalil, menyanggahi kebiasaan yang sepatutnya seorang Muslim hadapi lah. Itulah. Kalau boleh apa-apa terjadi sekalipun, kita kena ingat Allah tu ada. Betul. Jangan kita kalah dengan benda-benda macam tu. Itu salah satu nasihat yang mengukuhkan, yang mereka ada tetap ada. Betul. Kita tak boleh nak menafikan yang itu. Yelah, tapi macam mereka ada tetap ada, tapi of course lah sama ada kita macam cerita saya tadi. Sama ada ketika itu kita fikir bahawa mereka tu adalah perkara benda gaib ataupun benda tu kita anggap sebagai sebahagian daripada macam kita tengok benda biasa je kan. Lepas tu baru kita sedar tu sebenarnya benda gaib. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu kan. Kita tak sedar. Tu menunjukkan bahawa pengetahuan kita sebagai manusia ni terhad. Sebab itulah kita sebut saya benda tu gaib. Gaib maksudnya benda yang tidak nak
tidak nampak secara zahir pada mata kita, pada panca indera kita. Maka perlulah ada pertimbangan, sokongan daripada ilmu, sokongan daripada dalil, sokongan daripada hujah ataupun logik, akal untuk kita menerima satu fakta tu, satu berita itu sebagai satu benda yang kita boleh percayalah. Ya. Itu pandangan yang bernas juga. Jadi saya tak tahulah apa ni pandangan yang lain macam mana kawan-kawan semua, tapi kita kena perlu berhati-hati bila andai kata kita berhadapan dengan makhluk-makhluk ini. Kita jumpa kan, jangan takut ingat Allah. Itu kunci utama. Betul. Sebab kita tak tahu niat mereka muncul depan kita untuk apa sebenarnya, untuk menakutkan kita ke apa ke, kita kembali kepada Allah. Cerita pasal muncul tadi kan, awak sebut pasal muncul ni. Tadi cerita pasal budak-budak kan, budak-budak di Masjid Senungun. Ni cerita yang lebih recent lagi, maksudnya lebih latest lagi. Saya dengan kumpulan Mestika ada show di Terengganu. Okey. Ada show di Terengganu. Bila ada show di Terengganu, kita maksud saya ingat kami bertolak malam lah, sebab show di Terengganu tu mungkin siang, pagi. So kami tolak pada malam sebelumnya. Tahun bila tu? Sekitar saya tak ingat tahun bila, tapi saya ingat LPT baru saja dibuka. Maksudnya masih lagi tak bayar tol lah, bahasa mudah dia. Free lagi. Tol free lagi, tol masih free. Okay. So kami bertolak pada masa tu sekitar, saya ingat kita sampai di Plaza Tu Prasing, di RNR Prasing sekitar pukul 4 pagi lah kot. 4 pagi macam tu. Subuh. Sebelum subuh. Berhenti sebab salah seorang anggota kita nak guna tandas lah kan, buat kecil kan. So berhenti macam biasa. Kita pun siapa yang guna LPT dia tahulah macam mana kedudukan arena Prasing tu, masuk ke dalam kan. Masa tu memang tak ada orang lah. Saya ingat saya macam kereta kami ada kot. Tapi oleh kerana nak gunakan juga tandas tu, kita masuk lah juga kan. Masuk, tu seorang je pergi kan. Nampak cerah je kan. Okey lah, jalan. Dia jalan pergi. Seorang daripada anggota Mestika pergi masuk. So dia ni cerita dia lah, cerita kawan kami ni. Bila dia masuk tu, okey lah, tak ada masalah apa pun. Tengok, cuma dia kata ada seorang cleaner. Tengah petugas, tengah tak tahulah mop lantai ke apa benda lah. Dia kata tengah buat kerja lah. Cuma dia kata tengok okey, normal lah, satu RNR ada tukang pembersih, cleaner biasalah kan. So cumanya dia guna tanah macam biasa, dia keluar. Beberapa ketika selepas tu lah, mungkin beberapa hari ke, kita jumpa kawan kami dekat, seorang kawan kami yang kerja dengan LPT. Kita cakap bagus lah kan. Kat Prasing kita berhenti tu, pukul 4 pagi pun ada cleaner. Bagus lah. Maksudnya jaga kebersihan lah kan. OT kot. OT kan. Lepas tu dia kat, mana ada dia tu. Tak ada orang bertugas lah. Cleaner balik pukul maghrib dah balik lah. Mana ada orang kan. Lepas tu barulah kita tahu bahawa maksudnya yang kita tengok pada ketika itu adalah perkara lain lah, bukan manusia lah. Makhluk itu pun nak mencuci juga. Itulah. Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. Mungkin lah kan dia test kita ke, tengok dia ni kalau nak takutkan ke, tak tahulah kan. Tapi waktu tu semua tim nasyid nampak ke macam mana? Saya rasa kawan saya seorang tu lah yang nampak. Saya tak ingat seorang ataupun dua orang yang turun ke, masuk ke tandas tu menggunakan tandas. Bukan seorang yang nampak. Tapi mungkin dia nampak perkara yang sama lah. Maksudnya cleaner yang bertugas ada. Tapi seorang lah yang nampak kan. Itu pun dah tak logik kan, seorang. Arena Prasing tu besar juga kan. Dia punya arena tu agak luas juga. Memang luas dan juga jauh masuk ke dalam. Jauh masuk ke dalam. Cumanya bila kita bercakap dengan kawan kita yang kerja dengan LPT, dia kata memang tak ada. Dia kata tak ada cleaner yang bertugas pada pukul 4-5 pagi tak ada. Sebab waktu tu RNR masih lagi belum beroperasi. LPT 2 tu pun dia punya tour pun dia belum lagi ada orang jagalah kan. Betul. Sebab saya ada satu cerita juga yang berlaku di LPT 2 ni. Bukan yang Prasing lah. Walaupun saya menulis novel Prasing, Puaka Lembah Prasing, tapi yang berlaku ini ada orang cerita tour tu orang jaga. Sedangkan pada waktu tu tak beroperasi tau. Memang kereta masuk lalu macam tu juga. Ada dua buah kereta, yang satu tu Saga, yang tu Wira, dan Saga tu di depan. Dia berhenti dekat tol. Nampak semua tol gelap, adanya satu tol yang dia terang tau. Nampak ada perempuan jaga situ. Dan Saga tu dia bagilah duit tol, tanya berapa kan, bagi duit tol. Dan lalu kereta yang belakang ni, tu dah buka ke kan? Tahu aku tak buka lagi, cakap yang member sebelah. Tak apa, siaplah duit nak bayar ni. Sampai dekat tol tu, bila dah dekat dengan tol tu, yang terang tu lama-lama malap gelap.
And then dia berhenti betul-betul dekat tol tu. Mana orang tengok mana penjaga tol tu. Apa yang ada dekat tol tu pada waktu itu adalah duit. Duit orang yang bayar tu tinggal atas tu. Dia dah mula meremang dah. Dia tak tunggu lama tekan minyak pergi. Memang LPT2 banyak berlaku benda-benda yang mistik lah. Itu salah satu yang saya dengar cerita lah. Tapi pengalaman jumpa cleaner tu pukul 4 pagi tu memang rajin lah. Memang rajin lah dia buat OT kan. Ya, rajin dia buat OT ya. Tapi itulah saya rasa benda-benda gaib yang baru dibuka ni kan selalu orang kata sebelum sesuatu tempat dibuka tentunya ada penghuni lain di situ yang mungkin kita nampak lah jin dan sebagainya. Dan saya kira memang banyaklah bila kita dengar sekolah yang baru dibuka mungkin kan ataupun lebuh raya dia baru buka, maka akan adalah kejadian-kejadian yang mungkin aneh lah. Sebab saya ada dengar dari seorang ustaz ni, Ustaz Terengganu kan saya sebut nama ni macam kenal. Ustaz popular di Terengganu, orang tahulah siapa dia kan. Dia pernah bercerita lah kan. Dia kata dulu kawasan Parasing tu merupakan tempat yang orang buang ancak, orang zaman-zaman dahulu. Dan dia sendiri pernah diganggu ketika dia pulang dari Kuantan ke Terengganu dengan naik kereta. Bukan kawasan tu lah, dia lebuh raya LPT2. Jadi kat situ pun kita dah boleh orang kata simpulkan benda macam ni. Dia tidak pandang orang, dia tak pilih orang. Kau ustaz ke tak ustaz ke, dia nak ganggu. Itu pengalaman yang boleh dikatakan rare dan juga rezeki lah dapat jumpa tu. Bukan rezeki keuntungan tak apa, tapi rezeki kita jarang nampak benda gaib. Tapi bila dah nampak depan mata tu, itulah peluang yang kemasan yang jarang orang dapat. Betul. Jadi ini soalan terakhir untuk kita tamatkan podcast kali ini. Cuma saya nak tanyalah, yang latest ni ada gangguan tak? Latest ni alhamdulillah lama dah tak ada. Alhamdulillah. Tak ada perkara-perkara yang orang kata obvious sangatlah. So kita bukanlah nak berdoa nak jumpa. Ada setengah orang dia doa nak jumpa kan. Tapi tak jumpa pun kan. Tak jumpa pun kan. Tapi yang selalunya yang tak nak jumpa tu yang jumpa. Kan? Betul. Apa pun bagi saya lah. Satu, kita sama ada perkara tu perkara gaib ataupun perkara zahir lah. Yang paling penting kita berdoa apa saja yang kita hadapi adalah perkara yang baik, mendatang kebaikan kepada kita lah. Sama ada benda tu gaib ataupun benda yang zahir. Sebab kita di atas muka bumi ni kita nak perkara yang baik-baik lah. Sebab kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kita nak kebaikan di dunia, kebaikan juga di akhirat. Dan oleh sebab itu jugalah kita nak apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita hadapi dunia ni adalah perkara-perkara yang baik-baik saja berlaku pada kita. Dan yang paling penting juga bagi saya adalah dalam kita mendepani isu-isu perkara benda gaib ni, kita harus jadikan ia satu peluang untuk kita meningkatkan iman kita, bukannya membawa kita terpesong, kan? Ada setengah orang bila terlalu taksub dengan perkara gaib dia jadi terpesong, jadi dia merapu kan masa muda dia. Yang paling kita kena pastikan apa yang kita engage itu ataupun apa yang kejadian yang kita lalui adalah satu medan untuk kita anggap medan untuk kita muhasabah diri, mungkin adalah satu teguran daripada Allah SWT pada kita, ataupun satu peringatan pada kita supaya lebih berhati-hati ataupun lebih teliti dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan ia menjadikan peristiwa itu menjadikan kita lebih baik untuk masa-masa yang akan datang lah. Dan peristiwa-peristiwa yang saya berlaku pada saya sebelum ni pun saya rasa benda tu meningkat keyakinan saya kepada satu, kita adalah makhluk yang terbaik Allah ciptakan. Kita Allah itu Maha berkuasa, tak ada benda lain yang lebih berkuasa pada Allah. Bila kita ada masalah, kita ada Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita ada Allah. Untuk kita minta tolong, untuk kita mohon perlindungan. So makhluk apa benda pun yang kita namakanlah, dia tu jin atau syaitan, kita namakan hantu ke apa benda ke kan. Yang penting dia orang tak ada kuasa tanpa izin Allah SWT. Jadi kita jangan sampai kita terlalu takut, kita terlalu tunduk pada perkara-perkara macam ni, sehingga kan kita sanggup menjejaskan kepercayaan kita pada Allah, ketakwaan kita, dan malah kita percaya, kita takut pula hantu lebih pada takut pada Allah. Itu kita tak tahu. Sebab kadang-kadang tu manusia-manusia ni dia akan menganggap makhluk halus ni lebih hebat dari dia dan dia sanggup memuja. Itu jadi syirik dan juga menduakan Allah juga. Betul. Sebab kadang-kadang garis antara syirik dengan
dengan tak syirik ni kan. Iman dengan syirik ni ada sangat-sangat halus. Kalau kita tak berhati-hati, maka kita boleh tergelincir dan benda tu akan mendatangkan kesan yang besar lah. Itu yang bahaya kan. Betul. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Okay. Rasanya lah cerita yang paling best saya dengar tadi adalah nasyid tu lah. Penyanyi nasyid Wahidah. Tapi bukan Wahidah penyanyi tu kan. Kak Wahidah jangan marah. Jadi itu satu pengalaman yang menarik kerana tak tahu juga yang rupanya dalam kumpulan jin ni ada kumpulan nasyid jin. Jadi itu satu pengalaman yang best. Kita boleh selitkan itu sebagai tajuk utama, hantu penyanyi nasyid. Jadi kepada rakan-rakan podcast Rumah Seram, jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng kerana setiap episod kita akan jemput orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang begitu hebat dan dari segi ilmu dan juga apa sajalah dalam orang kata apa itu, kerja-kerja mereka. Kerana kerjaya-kerjaya mereka itu juga dekat dengan makhluk-makhluk seperti ini. Mereka tetap ada. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Encik Razin dan terima kasih juga kerana berkongsi kisah tentang penyanyi nasyid itulah. Dan saya pun nak ambil kesempatan, saya nak mohon maaf kalau salah cakap dan sebagainya. Mungkin ada fakta-fakta saya mungkin tersilap ke apa, mungkin kita boleh betulkan balik kalau silap dari segi psikot dan sebagainya ni. Tapi kisah-kisah yang saya ceritakan ni adalah kisah-kisah yang benar-benar terjadi berdasarkan pengalaman, bukan rekaan. Dia bukan halusinasi kan. Bukan. Jadi memang benda tu nampak secara panca indera lah. So apapun, semoga apa yang kita kongsikan dalam episod kali ini akan bermanfaat kepada semua yang mendengar dan menonton. Dan lebih penting lagi, kalau rasa benda ni bagus, share kan. Share betul. Cerita ni supaya orang lain juga dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan hari ini. Dan kita jadikan yang terbaik tu sebagai tauladan, dan yang buruk tu kita buang jauh-jauh. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Podcast Rumah Seram, mereka ada, tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.